Diorang gaduh tu. Alah, tak apalah, biar je lah. Jom. Tak boleh. Muka longkang macam kau ni, aku boleh cari perempuan lain lah. Ye. Muka longkang? Dia sebiji macam bapak aku ni. Tapi bapak aku tak pernah kena punishment. Semua lelaki yang macam ni aku akan punish. Emma. Kau macam apa aku? Boy, sini Mina. Apa kata kau minta duit kau dekat aku? Kau siapa weh? Aku student baru. Kau kenapa? Kau tak payah masuk campur lah urusan kita orang. Sekali aku lah. Kau nak bully aku kan? Perempuan macam aku memang aku takkan diam. Aku akan tetap bising untuk mempertahankan hak wanita. Kenapa kau nak cakap dia muka longkang? Kau ingat Kau diam lah, kau diam. Kau diam sekarang. Muka kau handsome. Kau nak ambil kesempatan ambil duit. Kau tetap muka kau handsome sebab apa? Kau ambil steroid. Kau memang kau ajar perempuan Mulut kau tak lesen ke apa? Tak ada lesen. Kau gerak lah. Dan aku takkan diam. Dan aku akan... Kak tak ada apa pun, Kak. Okey je. Tak boleh. Tadi aku dengar dia ambil duit kau. Engkau tu umur-umur macam ni kena defend diri kau. Kena jaga hak wanita. Hak wanita. Perempuan. Kau gerak je lah perempuan. Aku pandai. Kita sibuk. Bising lah. Betul lah kalau lelaki pegang perempuan.